Hari ni ada peti jenama Toshiba ni. Tengok. Dia punya ais ni banyak ni. Tebal. Dia tak asyik tebal gini ni. Patut dia nipis lah ni. Tak ada air batu gini lah. Ni maknanya dia tak defrost ni. Tak boleh sistem dia tak defrost. Dia kena ni lah. Sama ada masalah sistem dia, sensor dia ke, heater dia ke ni. Ataupun piuh dia ke, timer. Kena check bakal tu. Kena cari air batu dulu baru nampak dia punya duk mana. Dia biasa duduk sini sensor dia ni. Kena cari dulu baru nampak. Jadi bagi saya tukar dah deh. Bagi dia ni so. Nampak heater so. Dia punya ni. Dia punya sensor dia. Dengan timer belakang. Dia timer dia belakang ni. Ni tak ada kotak ni. Belakang ni. Ada kotak ni. Ni bagi dia ni. Ni so. Ni manah dia. Ni dia punya masa lah. Timer dia panggil. Ni dia panggil sensor dia. Ni kawal untuk apa isyarat ke dia punya timer ni untuk hidup heater. Okey, itulah. Terima kasih.